Telefilm Deris Deraman Satu Cerita disiarkan pada Sabtu 25 April 2026 jam 9 malam di TV1 atau stream di RTM Klik. Skrip oleh Muzammil Rahman. Arahan Sabri Yunus. Terbitan Dream@Wax Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Amirul Afendi, Nat Zainal, Sabri Yunus, Amar Titan, serta ramai lagi. Telefilm mengisahkan Deris yang ditugaskan untuk melaksanakan khairat kematian. Deris yang tidak mempunyai kerja tetap itu menjadi tomahan sesetengah penduduk kampung. Namun satu tragedi kematian seorang penduduk kampung telah memberi kesedaran kepada penduduk. Apakah yang berlaku? Jangan lupa menonton telefilm Deris Deraman Satu Cerita.